Allahu Akbar. Berapa lama dah pakai? Umur 20 lebih lah. Oh, daripada umur 20 lebih. Sekarang umur berapa dah? 71. 71. Hmm. Memang pakai 3 jarum saja. Ya, tiga je. 3 jarum je di muka. Dan lepas tu rasa memang tak nak lah masuk kan. Terus setakat tu je lah. Dulu minta maaf lah tanya kan. Dulu pakai untuk apa dulu? Pakai tak ada tujuan untuk apa. Cuma mengikut kan. Ikut kawan lah. Buat Nabi macam tu. Oh, siapa yang masukkan? Lelaki ke perempuan dulu? Lelaki. Lelaki ya? Dia orang Malaysia ke orang luar? Orang Malaysia. Orang Malaysia? Di mana pakai? Masa tu di Kampung Pandan lah. Kampung Pandan. Kat mana Kampung Pandan? Dekat KL lah. Oh, waktu tu lah. Dia kira berapa harga nak pakai dulu? Saya pun dah lupa lah Ustaz. Tak ingat dah lah. Tak ingat dah. Itu rasa murah lah. Oh, masa tu murah lah no. 40 tahun dah lah. Jadi memang pakai pun di tempat ni lah, dagu, mulut dengan tepi pipi lah. Memang tempat tu lah. Ya, memang tempat tu. Lepas tu macam mana boleh nak buang tu? Niat nak buang? Niat nak buang memang lah. Kita dah umur ni tergerak lah. Hati tu memang tak sedap lah kan. Saya dah berusaha nak buang Ustaz. Tapi tak berjaya lah. Oh, dah lama lah nak buang ni? Berapa lama dah? 30 tahun lah. Oh, dah 30 tahun dah. Nak cuba buang. Oh, macam-macam dah ikhtiar lah. Jumpa perawat tak? Dia jumpa Ustaz juga. Tapi dia tak berjaya lah nak keluarkan. Ada tak jumpa perawat, tapi perawat tu dia keluarkan, tapi benda tu bukan susuk yang kita pakai? Ada. Ada? Tapi dia tunjuk macam silver tau. Oh, jarum juga lah. Jarum juga. Tapi silver. Oh, dia cakap dia keluarkan daripada muka kita lah. Oh, tapi bila balik X-ray ada lagi? Permainan dia lah tu. Betul lah. Dia cabut daripada mana? Muka juga? Dia pakai kayu Ustaz. Tak tahu kayu apa. Dia besar ini juga lah. Itu panjang-panjang ini macam tu lah. Dia macam dia lekap tempat. Oh, tekap-tekap tu lah. Tekap. Tiba-tiba duduk dalam kayu tu? Dia melekat dekat kayu tu. Kononnya tahu-tahu dia dah taruh dalam bekas. Dalam mangkuk macam tu lah. Yang ni memang alhamdulillah lah real yang kita keluarkan. Kalau macam makcik pakai tiga. Kalau jarum, kalau tengok sini dia jarum emas lah. Jarum emas memang dulu pakai jarum emas lah. Menyesal tak pakai ni?